kami diberitahu bahawa robotik era 2026 akan menyelesaikan misteri MH370. Sebaliknya, $100 juta telah dibelanjakan untuk membuktikan bahawa sebuah Boeing 777 boleh hilang begitu sahaja. Tiada serpihan, tiada jawapan, tiada apa-apa. Tetapi persoalan sebenar bukanlah lautan itu. Ia adalah sama ada matematik yang kita percayai untuk mencari pesawat ini adalah satu penipuan sejak dari awal lagi. Jadi, kenapa pencarian bernilai jutaan dolar untuk MH370 tiba-tiba dihentikan? Bab 1. Peta $100 juta yang tidak membawa apa-apa. Pada 23 Januari 2026, armada robot bawah air paling canggih yang pernah digunakan dalam sejarah penerbangan telah berkemas dan meninggalkan Lautan Hindi Selatan. Mereka tidak menemui apa-apa. Tidak ada satu pun serpihan yang disahkan milik penerbangan 370 Malaysia Airlines, pesawat Boeing 777 yang telah hilang pada tahun 2014 bersama 239 orang di dalamnya. Selama bertahun-tahun, pasukan pencari telah memetakan kawasan seluas kira-kira sebesar Greece, iaitu 54,000 batu persegi lautan yang paling ganas di dunia. Ombak yang jauh lebih besar daripada kapal. Arus yang boleh menarik anda berpuluh-puluh batu dari laluan. Cuaca yang begitu ganas sehingga boleh menghentikan sistem autonomi sekalipun. Tetapi kenderaan bawah laut autonomi milik Ocean Infinity yang besar itu bukanlah mesin biasa. Mereka menyelam hampir 20,000 kaki ke bawah, cukup dalam untuk menyusun 13 bangunan Empire State di atas satu sama lain. Pada kedalaman itu, tekanan akan menghancurkan sebuah kapal selam. Namun begitu, robot-robot ini mengimbas dasar laut dengan ketepatan pada tahap sentimeter. Dalam hanya 28 hari operasi, dengan cuaca yang membatalkan selebihnya, mereka berjaya meliputi kira-kira separuh daripada zon sasaran seluas 5,800 batu persegi. Mereka lebih pantas, lebih tepat, lebih maju daripada apa-apa yang pernah digunakan sebelum ini. Mereka melakukan semuanya dengan betul. Malah, Ketua Pegawai Eksekutif Ocean Infinity sendiri berkata demikian. Ia adalah teknologi paling canggih yang pernah digunakan oleh syarikat itu, dilaksanakan dengan sempurna dan mereka tidak menemui apa-apa, bahkan satu kawasan serpihan pun tidak, secebis atau cebisan tunggal daripada sebuah Boeing 777. Ini bermakna, masalahnya bukan pada pencarian atau teknologinya, tetapi pada lokasi yang mereka diarahkan untuk mencari. Kerana lokasi itu datang daripada satelit yang tidak pernah direka untuk menjejak pesawat. Ia membuat pengiraan yang bukan tujuan asalnya dan ia mencipta zon pencarian yang dipercayai oleh seluruh dunia penerbangan selama lebih sedekad. Bab 2. Kejamnya kejelasan. Pada 8 Mac 2026, Ketua Pegawai Eksekutif Ocean Infinity, Oliver Plunkett, mengeluarkan satu kenyataan. Ia kebetulan bertepatan dengan ulang tahun ke-12 kehilangan MH370. Ia mengikut piawaian kenyataan korporat mengenai kegagalan besar sangat terkawal. Beliau menggambarkan cabaran itu sebagai hampir mustahil untuk difahami. Beliau menyatakan rasa bangga terhadap pasukannya. Beliau berkata, Ocean Infinity telah menggunakan teknologi paling canggih yang pernah digunakan. Tetapi pesawat itu tidak berada di tempat yang kami cari. Namun ada satu frasa berbeza dalam kenyataan itu yang patut diberi perhatian. Yang mengenai bagaimana tidak menemui apa-apa masih penting kerana ia membawa kejelasan. Ia menolak kawasan yang telah dicari. Ia mengecilkan kemungkinan dan ia memberikan penyiasat masa depan peta yang lebih jelas untuk digunakan. Ini secara teknikalnya betul. Ia adalah sesuatu yang sah dari segi saintifik dan sangat munasabah untuk dikatakan. Ia juga, jika anda salah satu daripada 239 keluarga yang telah menunggu selama 12 tahun untuk keranda yang tidak pernah tiba, merupakan satu tamparan hebat yang amat menyakitkan. Kejelasan melalui pengecualian adalah sejenis ketenangan yang hanya masuk akal di atas papan putih, bukan apabila berdepan sendiri. Selama lebih sedekad, keluarga-keluarga telah menghadiri sidang media yang tidak mendedahkan apa-apa. Mereka telah melihat kapal pencari berlepas dengan sambungan satelit dan peralatan canggih. Namun akhirnya kembali dengan peta dasar laut yang kosong. Mereka telah menemui serpihan pesawat, seperti flaperon, penutup flap, panel penstabil mendatar, terdampar di pantai-pantai di Reunion dan Mozambike. Ia adalah bukti bahawa MH370 berada di suatu tempat di lautan ini dan mengesahkan bahawa bangkai pesawat itu memang wujud. Ia adalah pengetahuan yang sangat tidak lengkap, sehingga terasa kurang seperti pengakhiran yang menenangkan, malah lebih seperti satu ejekan. Voice 370, kumpulan advokasi yang mewakili keluarga penumpang dan anak kapal, berkata bahawa mereka tidak akan pernah berputus asa. Mereka menggesa kerajaan Malaysia untuk melanjutkan kontrak Ocean Infinity
yang secara teknikalnya berjalan sehingga Jun 2026. Ini akan membolehkan mereka satu lagi peluang pencarian apabila musim sejuk hemisfera selatan berakhir di kawasan pencarian. Mereka meminta agar syarat tiada penemuan, tiada bayaran turut ditawarkan kepada syarikat-syarikat penerokaan laut dalam lain yang berkemampuan. Mereka menggambarkan perjanjian itu dengan ketepatan seperti orang yang telah belajar melalui pengalaman pahit bahawa rayuan emosi kurang berkesan kepada kerajaan berbanding logik kontrak. Kerajaan tidak membayar apa-apa, melainkan pesawat itu ditemui. Oleh itu, sebarang permintaan oleh Ocean Infinity untuk melanjutkan kontrak pencarian harus diluluskan tanpa ragu-ragu. Biro Penyiasatan Kemalangan Udara Malaysia mengesahkan pencarian itu tidak menemui sebarang hasil. Kerajaan Malaysia berkata ia akan terus memaklumkan keluarga-keluarga yang terlibat. Ocean Infinity menyatakan kapal pencarian khas mereka telah digunakan semula untuk misi lain dan masa untuk kontrak itu semakin suntuk. Semua ini bukanlah satu sikap tidak peduli. Ini adalah sisa pentadbiran bagi sebuah kisah yang telah diproses dan ditutup oleh institusi. Segala dokumen telah difailkan. Kenyataan media telah disediakan. Kawasan pencarian telah dikecualikan, yang bermaksud kejelasan telah diberikan. Dan di suatu tempat di Lautan Selatan, sebuah Boeing 777 masih terletak di dasar laut. Masih menunggu seseorang untuk mengemukakan soalan yang lebih baik daripada yang telah kita tanya selama 12 tahun. Bab 3. Falasi Tujuh Arkah. Untuk memahami mengapa kegagalan tahun 2026 adalah lebih daripada sekadar kekecewaan yang sangat mahal, anda perlu memahami matematik yang mencipta kawasan pencarian itu. Dan untuk memahami perkara itu, anda perlu kembali kepada apa yang sebenarnya ada pada penyiasat untuk digunakan pada malam 8 Mac 2014. Jawapannya, tidak banyak. Malaysia Airlines, dalam satu keputusan penjimatan kos yang akan dikenang selama-lamanya dalam sejarah kekedekutan korporat, telah melanggan peringkat paling murah bagi perkhidmatan komunikasi satelit mereka. Ia disediakan oleh sebuah syarikat British bernama Inmarsat, yang satelitnya mengendalikan segala-galanya daripada komunikasi kapal kargo hinggalah sambungan dalam penerbangan untuk laluan jarak jauh. Sekali lagi, ini adalah pakej bajet yang tidak menyertakan data lokasi GPS dalam penghantaran. Apabila MH370 hilang dan lenyap selama 6 jam penerbangan tanpa dikesan, satu-satunya bukti ia masih berada di udara datang daripada satu siri 7 jabat tangan elektronik automatik. Isyarat-isyarat itu dihantar antara sistem komunikasi pesawat dan satelit komersial yang berada 22,000 batu di atas Lautan Hindi. Satelit itu sebenarnya tidak pernah direka untuk menjejak pesawat. Satelit itu hanya berada di situ. 7 ping, itu saja. Itulah keseluruhan asas bukti untuk zon pencarian sebesar sebuah negara. Satu lagi perkara tentang ping-ping itu, ia tidak mengandungi sebarang maklumat kedudukan. Tiada GPS, tiada altitude, tiada haluan, tiada kelajuan udara, tiada apa-apa yang boleh memberitahu di mana pesawat itu berada. Apa yang mereka kandungi ialah metadata, khususnya 2 nilai. Yang pertama ialah kelewatan masa yang memberitahu jurutera sejauh mana pesawat itu dari satelit pada setiap penghantaran. Plotkan semua lokasi yang mungkin pada jarak itu dan anda akan mendapat satu cincin, satu lengkok. Nilai kedua ialah anjakan frekuensi Doppler yang disebabkan oleh pergerakan pesawat berbanding satelit yang memberitahu jurutera sesuatu tentang arah mana pesawat itu sedang menuju. Kelewatan masa itu memberikan mereka 7 lengkok. Anjakan Doppler memberitahu mereka arah mana pesawat itu sedang menuju, yang akhirnya membentuk satu koridor kebarangkalian di atas Lautan Hindi Selatan. Lengkok ketujuh, iaitu penghantaran terakhir sebelum senyap, menjadi garisan penamat. Andaian yang digunakan ialah di suatu tempat di sepanjang laluan selatan ini, pesawat itu telah kehabisan bahan api dan enjinnya terhenti. Unit kuasa tambahan telah dihidupkan cukup lama untuk menghantar satu ping automatik terakhir. Kemudian, pesawat itu turun tanpa juruterbang ke dalam air. Mereka memanggilnya teori penerbangan hantu. Sebuah pesawat yang tidak memberi respons, terbang sendiri menggunakan autopilot dalam garis lurus pada kelajuan dan ketinggian yang tetap sehingga bahan api habis. Anak kapal dan penumpang tidak sedarkan diri akibat satu kejadian yang tidak diketahui. Tapi ada satu masalah dengan teori itu. Sebenarnya ada beberapa masalah. Salah satunya ialah satelit yang menerima isyarat itu mempunyai goyangan orbit yang diketahui, iaitu pergerakan utara selatan secara berkala, kira-kira 3 darjah setiap 24 jam. Ini adalah perkara yang perlu dibetulkan apabila membuat pengiraan tepat tentang kedudukan pesawat. Ketika terminal satelit pesawat itu bersambung, pembetulan tersebut belum dikemas kini.
Parameter kecenderungannya ditetapkan kepada sifar dengan andaian satelit berada dalam orbit yang sempurna. Sedangkan satelit itu sebenarnya tidak berada dalam orbit yang sempurna. Beberapa pakar satelit telah membangkitkan perkara ini secara terbuka pada Mei 2014, kira-kira 2 bulan selepas pesawat itu hilang. Implikasi penuh terhadap ketepatan koridor carian yang diperoleh tidak pernah diselesaikan secara rasmi. Sebenarnya, isu itu kebanyakannya telah diketepikan. Kedua, andaian penerbangan hantu memerlukan pesawat itu terbang dalam garis lurus pada kelajuan dan altitude yang tetap selama kira-kira 6 jam. Setiap penyimpangan daripada itu, setiap pusingan, setiap perubahan altitude, setiap pelarasan kelajuan akan mengubah kedudukan akhir di sepanjang lengkok itu, berkemungkinan sehingga ratusan kilometer. Dalam erti kata lain, model itu memilih tingkah laku penerbangan yang paling mudah dan kemudian membina strategi pencarian bernilai jutaan dolar di atasnya. Masalah ketiga, dan inilah yang jarang dibincangkan, ialah lengkok ketujuh itu sebenarnya bukan satu lokasi. Ia hanyalah satu koridor kebarangkalian. Satu gelang, kira-kira 1,200 batu panjang, di mana kedudukan terakhir pesawat dikira berdasarkan andaian-andaian ini. Seluruh usaha pencarian, dari operasi bertahun-tahun ATSB hingga ekspedisi Ocean Infinity pada 2018 dan pencarian semula pada 2025 hingga 2026, sebenarnya hanyalah satu tekaan yang berasas tentang bahagian mana gelang itu yang paling berkemungkinan. Pertarungan ini dibina berdasarkan pemodelan bahan api, analisis hanyutan lautan dan teori penerbangan hantu. Semuanya bergantung kepada data satelit yang digunakan melebihi apa yang sepatutnya. Kini pertaruhan itu telah dibuat. Zon pencarian tidak menemui apa-apa. Idea bahawa pesawat ini mesti berada di suatu tempat yang belum kita cari lagi dalam koridor yang sama menjadi semakin sukar untuk dipertahankan. Kegagalan pada tahun 2026 menuntut sesuatu yang lebih tidak selesa daripada sekadar kenyataan korporat. Ia layak mendapat penilaian semula yang serius, sama ada zon itu betul sejak awal, sama ada pengiraan yang meletakkannya di situ cukup kukuh untuk menanggung beban sebesar ini selama ini. Kemungkinan besar ia tidak. Dan mungkin ada seseorang yang sudah tahu perkara itu pada Mei 2014, ketika pakar satelit mula mengemukakan soalan yang kemudiannya disimpan senyap-senyap, sementara kapal-kapal sudah pun menuju ke selatan. Bab 4. Bayang-bayang di jurang. Ada satu lagi faktor yang hampir tidak pernah menjadi tajuk utama. Ia tidak melepaskan pegawai pencarian daripada tanggungjawab, tetapi ia adalah sesuatu yang patut kita ambil kira. Dasar lautan bukanlah tempat letak kereta. Kawasan pencarian terletak di atas salah satu kawasan dasar laut dalam yang paling bergelora dari segi geologi di dunia. Formasi Broken Ridge ialah dataran tinggi bawah air yang besar yang terbentuk akibat aktiviti gunung berapi purba dan perpecahan tektonik. Ia mendominasi bahagian utara zon pencarian. Bahagian selatannya menjunam lebih 16,700 kaki dalam satu cerun curam. Tebing bawah air menjulang lebih 3,300 kaki di atas dasar laut sekitarnya. Cerun-cerunnya hampir menegak di beberapa tempat dan blok sesar sebesar bandar bersaiz sederhana berselerak di seluruh kawasan itu. Sebagai perbandingan, Grand Canyon mempunyai kedalaman kira-kira 5,900 kaki pada titik terdalamnya. Kawasan ini mempunyai ketinggian menegak yang setanding di beberapa lokasi. Dan itu adalah di kawasan yang sebelum nahas ini tidak pernah dipetakan dengan sebarang resolusi yang berguna. Peta dasar laut yang diperoleh daripada satelit sebelum ini mempunyai resolusi 4,900 kaki setiap piksel. Mencari sebuah pesawat berukuran 200 kaki dengan peta-peta itu hampir mustahil. Sonar imbasan sisi, alat pengesanan utama yang digunakan oleh robot bawah air ini, berfungsi dengan menghantar denyutan bunyi ke setiap sisi dan kemudian merekodkan apa yang dipantulkan kembali. Ia sangat berkesan di kawasan yang rata atau berbukit landai. Tetapi apa sahaja yang tersembunyi dalam bayang akustik tebing adalah tidak dapat dikesan olehnya. Sebuah pesawat yang berada di dasar cerun bawah air setinggi 2,600 kaki dan didekati dari sudut yang salah tidak akan muncul pada sonar. Ia akan kelihatan seperti tiada apa-apa, tidak dapat dibezakan daripada dasar laut yang kosong. Jadi, adakah mungkin pesawat itu berada di zon yang telah dicari dan kita sebenarnya tidak dapat melihatnya? Ya, secara teknikalnya ia memang mungkin. Adakah itu cukup untuk menjelaskan 12 tahun dan 3 operasi pencarian utama yang semuanya tidak menemui apa-apa? Mungkin tidak. Ini membawa kita kepada persoalan yang selama sedekad cuba dielakkan daripada ditanya secara terbuka oleh siasatan rasmi. Bab 5. Pemberontakan WSPR. Sewaktu robot-robot Ocean Infinity sedang mengimbas zon pencarian rasmi,
seorang jurutera aeroangkasa British yang telah bersara bernama Richard Godfrey sedang duduk di meja di tempat lain menjalankan pengiraan yang tidak mahu didengari oleh siasatan rasmi. Godfrey bukanlah orang yang merepek. Itu penting untuk ditegaskan dari awal, kerana apa yang beliau cadangkan pada mulanya, kedengaran seperti sesuatu yang boleh menyebabkan anda dikeluarkan daripada perbualan serius. Beliau mereka bentuk sistem avionik untuk Boeing 747 dan Panavia Tornado. Beliau adalah ahli pengasas kumpulan bebas MH370, sebuah kolektif sukarelawan yang terdiri daripada jurutera, juruterbang dan saintis yang telah mengkaji kes ini sejak tahun 2014. Biro Keselamatan Pengangkutan Australia juga mengiktiraf hasil kerjanya. Lelaki ini mempunyai kelayakan, namun teorinya lah yang membuat keadaan menjadi rumit. Godfrey telah meneliti sesuatu yang dipanggil Data Whisper. WSPR bermaksud Weak Signal Propagation Reporter. Dan ia adalah rangkaian global stesen radio amatur yang sentiasa menghantar isyarat antara satu sama lain untuk menguji keadaan radio atmosfera. Setiap 2 minit, stesen-stesen ini menghantar isyarat berkuasa rendah ke seluruh dunia. Dan setiap keputusan direkodkan ke dalam pangkalan data awam. Hujah Godfrey ialah sebuah pesawat besar yang terbang melalui laluan. Salah satu isyarat ini akan menghasilkan gangguan yang boleh dikesan seperti bayang-bayang dalam data. Dan dengan meneliti log Whisper dari malam 8 Mac 2014, beliau mendakwa boleh membina semula laluan penerbangan sebenar MH370. Kesimpulannya ialah, pesawat itu berada di sekitar 33 darjah latitud selatan, kira-kira 1,200 batu ke barat Perth. Itu betul-betul di tengah kawasan yang telah pun diterokai oleh pencarian rasmi. Tindak balas komuniti saintifik terhadap perkara ini secara diplomatiknya adalah ragu-ragu. Pakar pengantaran radio telah berhujah bahawa sebarang isyarat yang dipantulkan oleh sebuah pesawat akan menjadi terlalu lemah untuk dikesan dengan pasti. Victor Ianello, salah seorang penganalisis bebas yang paling dihormati dalam komuniti MH370 dan bekas rakan kerjasama Godfrey, telah menerbitkan sanggahan teknikal yang terperinci. ATSB mengakui Godfrey sebagai individu yang berwibawa dalam isu MH370 secara umum. Namun dengan berhati-hati, enggan memberikan sebarang komen positif mengenai Whisper secara khusus. Jadi, Whisper mungkin salah, dan kemungkinan besar memang begitu, menurut konsensus saintifik semasa. Tetapi sumbangan sebenar Godfrey melebihi kaedah radio itu sendiri. Ia lebih kepada tuntutan asas bahawa matematik Inmarsat harus dianggap sebagai satu hipotesis dan bukannya satu keputusan muktamad. Bahagian itu lebih sukar untuk dipertikaikan, terutamanya sekarang. Bab 6. Teori juruterbang aktif. Ingat, teori penerbangan hantu, ia memerlukan MH370 untuk terbang tanpa sebarang penyimpangan sehingga bahan api habis dan ia jatuh terus ke laluan lautan yang tepat seperti yang diramalkan oleh pengiraan matematik. Namun, semua zon pencarian tidak menemui apa-apa. Yang bermaksud, sama ada lautan menyembunyikannya atau pesawat itu tidak bertindak seperti yang diperlukan oleh teori penerbangan hantu. Dan jika ia tidak berlaku begitu, sebenarnya hanya ada 2 penjelasan. Sama ada sesuatu yang dahsyat berlaku di dalam pesawat yang tiada siapa dapat jelaskan sepenuhnya atau seseorang masih menerbangkannya dengan sengaja. Kumpulan yang percaya kepada kegagalan dahsyat mempunyai hujah yang patut didengar. Sesetengah penyiasat percaya bahawa kebakaran atau kegagalan elektrik secara tiba-tiba boleh menyebabkan transponder, akars dan radio terpadam serentak dalam satu kejadian berantai. Kru yang tiba-tiba tidak dapat melihat dunia luar berpatah balik ke lapangan terbang terdekat. Mereka hanya mempunyai sekitar 30 hingga 60 saat kesedaran berguna sebelum hipoksia menguasai. Autopilot Boeing 777 yang direka dengan kelebihan sandaran luar biasa memastikan pesawat kekal stabil dan terus terbang lama selepas manusia tidak lagi mampu mengawalnya. Dalam erti kata lain, ia adalah penerbangan hantu. Tetapi yang bermula sebagai kecemasan terdesak dan bukannya rancangan jahat. Ia adalah teori yang masuk akal. Masalahnya ialah 6 jam itu. Sejarah penerbangan tidak mempunyai kes yang disahkan mengenai kebakaran dalam penerbangan yang cukup serius untuk melumpuhkan seluruh kru tanpa juga memusnahkan pesawat dalam masa sejam, yang membawa semula teori tindakan sengaja ke meja perbincangan. Ia lebih sukar untuk diketepikan daripada yang diingini sesiapa pun. Kita tahu MH370 tidak tersasar dari laluan. Ia melakukan pusingan tepat 180 darjah dan kemudian melalui laluan yang mengelak daripada liputan radar Indonesia. Sistem komunikasi satelit dihidupkan semula di pertengahan penerbangan di atas Selat Melaka dalam satu manuver yang tiada penjelasan yang meyakinkan
bahawa ia berlaku secara tidak sengaja. Dan pada simulator penerbangan di rumah Kapten Zahari Ahmad Shah, penganalisis FBI menemui 6 titik data yang mewakili penerbangan simulasi dari Kuala Lumpur. Penerbangan simulasi itu merentasi Selat Ngaka, berpusing ke selatan dan kemudian menurun di kawasan terpencil Lautan Hindi sehingga kehabisan bahan api. Ia adalah laluan penerbangan yang kelihatan sangat mirip dengan laluan yang telah dibina semula bagi MH370. Namun, semua ini bukanlah bukti. Data simulator itu telah dipertikaikan dan disertai pelbagai batasan selama sedekad. Laporan rasmi kerajaan Malaysia tidak membuat sebarang kesimpulan tentang apa yang berlaku di dalam pesawat. Tetapi kegagalan pencarian pada tahun 2026 secara senyap membayangkan seorang juruterbang yang masih mengawal pesawat yang tidak semestinya mendarat di tempat yang ditentukan oleh pengiraan bahan api. Satu luncuran terkawal dengan perubahan haluan terakhir. Satu pilihan yang disengajakan tentang di mana ia akan berakhir. Mana-mana tindakan tersebut meletakkan bangkai pesawat di luar kawasan pencarian yang dibina sepenuhnya berdasarkan anggapan bahawa tiada sesiapa yang membuat sebarang tindakan langsung. Bab 7. Geopolitik kebisuan. Selepas kenyataan rasmi oleh Ocean Infinity pada 8 Mac 2026 yang menamatkan pencarian, tiada kerajaan yang mengadakan sidang media kecemasan. Tiada menteri pengangkutan di Beijing untuk menenangkan keluarga-keluarga tersebut. Kerajaan Malaysia dan Biro Nahas Udaranya berkata mereka akan terus memaklumkan keluarga-keluarga itu sekiranya ada perkembangan lanjut. Dan begitu sahaja, misteri bernilai suku bilion dolar selama 12 tahun itu disenyapkan melalui proses pentadbiran. Kesenyapan itu masuk akal dari segi politik jika anda sanggup menelusuri aliran wang dan rasa malu yang terlibat. Malaysia menghabiskan bertahun-tahun mengawal naratif yang mendedahkan jurang besar dalam kawalan trafik udaranya, pemantauan radar tenteranya dan tindak balas awalnya. Pencarian bersama antarabangsa yang diketuai oleh ATSB sahaja dianggarkan menelan kos sebanyak 200 juta dolar Australia. China kehilangan 153 daripada 239 orang di dalam pesawat itu dan mempunyai hubungan diplomatik yang kompleks dengan Malaysia yang telah wujud sebelum dan akan terus bertahan lama selepas tragedi ini. Tiada sesiapa di mana-mana meja itu mempunyai insentif yang kuat untuk membiayai satu lagi pencarian yang mungkin sekali lagi berakhir dengan tangan kosong. Voice 370 masih berjuang. Keluarga-keluarga masih menunggu. Kontrak itu tamat pada bulan Jun secara senyap, tanpa sebarang invoice untuk dibayar dan tanpa sidang media untuk diadakan. Di suatu tempat di bahagian selatan Lautan Hindi atau mungkin di luar kawasan itu, sebuah Boeing 777 sedang terdampar di dasar sesuatu, menunggu. Kita membina peralatan pencarian paling canggih dalam sejarah manusia untuk mencarinya dan pulang dengan peta kawasan yang bukan lokasinya. Jika skala besar kesilapan manusia, kegagalan mekanikal dan kecuaian institusi yang mengelilingi MH370 membuatkan anda mempersoalkan setiap pas menaiki pesawat yang pernah anda pegang, jangan risau. Kami ada lagi. Dari situlah datangnya dalam bencana udara paling gila dalam sejarah manusia. Ketakutan anda untuk terbang tidak akan pernah sama lagi. Atau tonton video ini sebagai gantinya.